Kali pertama bertemu dirimu, namamu terus tersema di jiwa. Betapa aku menyayangimu, walaupun hadir cinta sejuta. Sayangku, mengapa kau berubah tiba-tiba setelah kita bersumpah untuk hidup bersama? Setiap janji manis. Alamak. Aku daripada rumah member tadi. Ni siapa ni? Ni artis Jiwang Karang kita. Oh dia. Bukan main masuk vokal ke? Baru masuk bang. Baru masuk. Siap bang? Siap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni lagu kau. Kan nak keluar album ni. Ini yang mana satu? Nizan Zainal. Nizan Zainal. Kita lagu faham saya tu dengar. Dia kalau orang kawan lah. Ya ke? Lagu siapa Tan? Lagu sendiri? Lagu lirik saya, tapi lagu produce daripada kita punya brother ni lah. Lagu siapa? Lagu Ustaz? Ustaz Rizwan. Ustaz Rizwan? Dengan saya lah. Nizan Zainal. Oh, Nizan Zainal. Abang Dia antara yang terawal lah. Bukan kau dulu pernah buat single dengan apa je ke? Tak? Dulu pernah buat single tapi dengan recording lain lah. Oh, recording lain. Ni Ni lagu, first. ni Dia yang Jiwang Karat lah. Ni yang kedua. Oh, dia antara yang awal Awal dia dah lama nak lamar saya ni, tapi saya je yang sibuk lah, sibuk. Tapi tiba-tiba hari tu turun wahyu kan. Dia WhatsApp saya. Kan? Video klip dah siap dah? Video klip dah buat dah? Video klip alhamdulillah dah siap dah semua. Oh, laju. Nizan Zainal antara yang terawal tu. Antara terawal lah bang. Rasa yang paling pertama kedua? Kedua lebih kurang Kurang. Sebelum terciptanya Jiwang Karang. Rilis terangkan sikit lah, perkenalkan diri. Okey, saya Nizan Zainal daripada Kuala Lumpur, berasal dari Kuala Lumpur dan sekarang menetap di Selangor lah. Oh, Selangor. Jadi ini adalah single kedua saya. Oh, single kedua. Yang berjudul Sayangku Kejam. Oh, sayangku tapi kejam, lain macam. Dia lain macam. Dia yang buat lirik, cuba tanya. Kau sayangku, lepas tu kejam lah. Kau dah bagi dia kasih sayang, dia kejam lah kau. Ya, macam tu lah. Oh, lama. Cerita. Lain macam. Ini kisah lama lah. Okey. Macam mana? Lirik kau pula? Lirik, ya. Okey, ceritakan macam mana. Kisah benar ni? Sikit-sikit lah. Sayang kejam ni. Tak adalah, ini cerita monyet dulu lah. Jiwang Karang ni semua banyak kisah benar. Oh, kan betul lah. Kisah percintaan mereka. Betul. Cerita dia macam mana cerita dia? Cerita dia kisah seorang lelaki yang pernah bertemu dengan seorang wanita. Lelaki tu dia lah. Yelah. Saya lah tu terang. Saya jumpa awak. Itu orang lelaki lah. Oh, reality. Tak ada. Mau hati tu. Okey, kisah dia daripada percintaan daripada awal masa persekolahan. Lepas dia sama-sama dah habis belajar, dah bekerja, tiba-tiba perempuan tu dah berubah hati. Sebab ada orang ketiga. Macam tu lah. Dia jumpa setelah dia dah plan lah, setelah dah plan macam-macam. Dah beli rumah, dah beli kereta bersama. Tapi tiba-tiba putus tergendala. Dia berubah fikiran, berubah hati, berubah kehendak. Yelah, itu jadi cerita baru faham ni. Boleh buat movie lah. Dia jadi ada sekali intro depan sikit-sikit. Kali pertama dia. Kali pertama bertemu dirimu. Sampai. Terus. Namamu terus tersema di jiwa. Sedih lah. Terus. Betapa aku menyayangimu, walaupun hadir cinta sejuta. Alamak. Cair lah bang? Cair. Saya rasa dia punya perasaan. Sebab kisah dia. Kisah sekolah dia.
Yang dia masukkan kejam tadi apa? Sebab dia dah Preparation. Preparation dah complete. Tinggal nak Complete. bersatu je. Ya. Tinggal nak salam je. Sekarang salam. Cuba bagi seterusnya. Sayangku, mengapa kau berubah tiba-tiba setelah kita bersumpah untuk hidup bersama. Setiap janji manismu terukir di hatiku, tapi kau saya suara hari ni problem sikit. Minta maaf. Baru je demam. Oh, ya. Baru baik. Okey. Kita sambung dengan lagu seterusnya Nanti kita dengar balik lah original. Okey. Lepas saya nak tanya juga. Apa tu? Lepas ditinggalkan awak macam mana? Kadang pakong geng ke macam mana? Ini nak dengar cerita. Saya ke Mestilah nak korek. korek. Tak boleh lah. Mestilah cerita kan. Lepas tu apa? Awak fras ke? Awak Macam fras mana ke apa lari ke? Macam mana ke? Nangis ke? Lagi malam ke? Dia setelah berubah tu tiba kejadian tu, ialah kita pun masing-masing membawa haluan masing-masing. Dia haluan dia, saya haluan saya. Selepas tu habis tu baru berjumpa dengan kekasih baru lah. Wow. Wah. Tapi kekasih baru tu dari album yang pertama tu. Album pertama dia terbalik. Banyak kekasih dia. Banyak kasih ke? Tak adalah. Kasihku. Ini bukanlah, ini kisah benar ni. Alamak. Itulah dia. Dia fikir ada satu orang yang matikan dia. Tak adalah. Okey, lepas ni kita layan lagu dia. Ini kita layan. So, jangan lupa dapatkan album Jiwa Angkarat Jiwa Angkarat yang mengandungi 24 buah lagu. Boleh dapatkan dengan brother Nizan, boleh. Chorus. Sayangku, kejamnya diri ini sentiasa meri